Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Rasakan serangan combo terhebat kami! Zeta Beam! Kekalahan Darkzord dalam pertarungan terhebat menentang Robozord dan Skullzord telah membuatkan Omega semakin berang dan sama sekali hilang kepercayaan terhadap Jangkol. Manakala Mojo dan geng Calavera meneruskan kehidupan mereka sebagai pelarian selagi mana Omega masih tidak berjaya dikalahkan. Apakah yang akan dilakukan oleh Omega? Adakah dia akan melupakan hasratnya untuk menarik Robozeta ke arah kejahatan? Apakah hubungan kerjasama antara ahli Robozeta dan geng Calavera akan berkekalan? Sama-sama kita saksikan episod pertama di musim keempat ini yang bertajuk Kembali Gagah. Robozeta, go go go! Setelah kekalahan Omega dan kuncu-kuncunya, kini penduduk Bandar Zetania dapat kembali menjalani aktiviti harian dan beriadah dengan lebih aman dan selesa. Lihatlah mereka yang sedang santai beriadah. Melakukan aktiviti bersukan begini elok untuk kesihatan badan. Itulah yang terbaik. Kita tak tahu bila lagi virus penyakit akan menyerang. Seeloknya kita bersiap sedia. Nasib baik kecederaan Robozeta kali ini tidak serius. Kemenangan hasil gandingan antara Robozord dan Skullzord sangat mengagumkan. Mujurlah Mojo memihak kepada Robozeta di dalam perlawanan tersebut. Hailah Mojo, bagaimanakah keadaan dia sekarang? Mesti dia pun terkesan dengan perlawanan tersebut. Harapnya Mojo tidak mengalami apa-apa kecederaan sangatlah. Tapi Jenggo, macam mana keadaan boleh jadi macam ni? Dia bersendirian menentang Robozeta dan Mojo. Saya mesti pastikan Jenggo diselamatkan dari cengkaman Omega secepat mungkin. Entah macam mana pula keadaan Jenggo sekarang ni.
Memori siapa yang aku lihat ni? Jangan ganggu aku! Segalanya telah berakhir. Awak selamat. Cikgu, bagaimana keadaan kau sekarang? Saya dah selesai proses rawatan, bos. Bagus. Aku harap kau dah bersedia untuk misi kita selepas ini. Datang menghadap aku sekarang. Memang gempaklah perlawanan antara robot-robot tu, bos. Menang besar kita. Kita siap boleh buat kawan lagi dengan Robo Zeta. Lepas ni bolehlah kita jadi orang baik kan, bos kan? Amboi korang ni. Boleh tahan berangan nak jadi geng baik ya? Cuba pergi cermin dulu muka tu. Hei, bos ni. Suka kutuk luaran tau. Walaupun saya ni tak indah di mata kebanyakan orang, tapi hati saya ni suci murni tau. Alah korang ni, gurau sikit je. Yelah, lepas ni kita dah boleh geng dengan orang baik. Maknanya lepas ni bos jadi ahli Robo Zeta ke? Kita orang ni macam mana, bos? Ai, korang rasa tersisih ke? Takkanlah aku nak tinggalkan korang berdua, pengikut setia aku. Jangan risaulah. Geng Calavera tetap bersama selamanya. Yeay! Memang ya, bos! Yeah! Ada. Salah langkah. Sakitnya. Alamak, bos. Jangan tinggalkan saya. Saya masih memerlukan bos di dunia ni. Geram pula aku tengok diorang ni bergembira. Apa khabar, bos? Aku dah kata jangan tunjuk muka kau depan aku. Okey. Kalau macam tu, saya buat macam ni. Biar saya hapuskan saja pengikut tak berguna ni, bos. Tak payah habiskan tenaga kau untuk pengikut pecisan macam ni. Ikutkan hati. Nak je aku turun sana ke JKS Robo Zeta ni. Buatlah, bos. Bos kan lagi kuat dari Robo Zeta. Lagi senang kalau bos je yang turun padang. Kalahkan dia orang tu. Habis cerita. Kau ingat aku tak pernah terfikir ke nak guna cara tu? Omega, aku tak faham apa yang ada di fikiran kau sekarang hingga kau rasa sekau. Sukan dan permainan. Itulah, sepatutnya kalau kau perlukan bantuan idea, katakan saja. Aku boleh bantu. Aku tak perlukan bantuan kamu semua. Aku tahu kemampuan dan kehebatan aku. Kehebatan? Kalau nak dibandingkan dengan kami, kau tu cuma bisisan saja. Kalian berada di sini kerana aku tahu kemampuan masing-masing yang akan mendukung aku untuk menakluk galaksi ini. Dan sebab itulah kita perlu cepat bertindak sebelum dia mulakan langkah dahulu. Kau tak tahu apa yang ada luar sana. Keberadaan aku tak boleh tunjuk secara terang-terangan. Tak
pun, biar saya cipta raksasa virus yang baru untuk serang mereka. Cipta raksasa untuk memalukan aku lagi? Jangan mimpi. Selepas kekalahan Dark Zod ciptaan kau tu, kau dah tak layak untuk bersuara. Aku bagi kau duduk dalam kapal ini pun dah cukup bagus. Tapi bos, Dark Zod kalah bukan sebab saya. Dia yang tak pandai kendali Dark Zod. Sampai kalah teruk dibuatnya. Kalau saya yang kendalikan, mesti boleh menang punya lah. Sudah! Aku perlu fikirkan strategi baru untuk pastikan Robozeta jatuh ke dalam genggaman aku. Aku mesti ragut kerjasama mereka. Okey, sini. Okey. Aduh, sakit. Oi, mana boleh macam tu? Aduh. Kamera. Sakit. Aduh. Kad kuning je. Pengadil tak adil. Bagaimana kalau aku tewaskan Robozeta di dalam permainan seperti ini? Aku sendiri akan tentukan peraturannya dan rosakkan keindahan serta erti permainan itu. Dengan cara ini juga, aku boleh asingkan Robozeta supaya kuasa kerjasama mereka lupus. Uish, bagus tu bos. Saya pun tak terfikir nak buat macam tu. Permainan apa yang bos nak rosakkan tu? Biar saya buat kajian. Tak payah. Aku yang akan rancang semuanya. Kau hanya perlu ciptakan raksasa seperti aku nak dan hantar ke Zetanya. Boleh tak saya ikut raksasa tu pun sama? Alih Robozeta telah berjaya dipulihkan sepenuhnya. Proses rawatan 100%. Baguslah kamu semua telah pulih. Terima kasih, Zeno. Bila badan dah sihat, terasa nak lepaskan mamak pula. Hurrah! Bipop ni. Jangan lupa tanggungjawab kita. Keselamatan bandar setannya mesti jadi keutamaan. Alah, aku cakap je. Perut kena isi dulu, baru boleh lawan orang jahat. Latihan fizikal pun jangan lupa. Kita mesti pastikan keupayaan kita di tahap terbaik. Yang lebih penting, kita dah tahu situasi Jenggo dan macam mana nak cari dia. Selepas keadaan kita dah okey dan stabil, kita boleh mula rancang strategi menyelamatkan Jenggo. Lebih baik kita panggil Mojo untuk berlatih dan berbincang dengan kita. Saya tak rasa dia akan datang. Tapi tak apa, kita boleh hubungi Mojo melalui panggilan video. Saya akan cuba hubungi Mojo. Sementara itu, kamu semua boleh mulakan dulu latihan. Semangat. Tak kejut saya, bos. Aku dah buat penelitian terperinci untuk rancangan aku. Data-data permainan dan penyelidikan telah aku transmisi ke komputer kau. Telah semuanya dan siap sedia untuk langkah seterusnya. Hebat itu. Tak payah memudek. Mulakan kerja kau sekarang. Aku ada perkara dan dimeteraikan dengan Robozeta. Oh,
Okey bos. Aku masih ada peluang lagi. Baiklah, aku akan buktikan aku masih berguna dalam kumpulan bos Omega. Tengoklah nanti Robozeta. Aku akan pastikan kau orang kalah teruk nanti. Kawan-kawan semua, lepas habis latihan hari ni, jangan lupa untuk baik pulih kenderaan kita ya. Haalah, lepas perlawanan lepas, mesti Robozot ada kerosakan serba sikit. Perazot pun. Kena servis tu. Kalau tak nanti, kenderaan kita tak boleh bergabung jadi Robozot. Nah, ya kita. Apa hal pula ni? Perhatian. Gangguan yang tidak dikenal pasti telah dikesan di luar markas. Sumbernya masih dalam siasatan. Robozeta, ayo! Apa tu? Hati-hati semua! Omega! Alamak, besarnya. Tak mungkin. Habislah kita. Jangan cemas semua. Lihat betul-betul. Ini cuma hologram, bukan Omega yang sebenar. Tak perlu risau, Robozeta. Aku bukan datang untuk menyerang korang. Sebaliknya, aku datang untuk menyampaikan pelawaan cabaran. Pelawaan cabaran? Ya, selama ni aku dah bagi banyak peluang untuk korang sertai aku ke jalan kegelapan. Sertai kau? Ui, jangan mimpi lagi orang akan sertai kegelapan. Gelap masa depan kalau sertai kau. Masih berlagak? Korang ingat aku main ya? Baik, nak main sangat kan? Aku akan cipta dunia permainan di mana aku bertindak sebagai game master dan aku akan menentukan peraturan permainan. Korang mesti bertanding dengan raksasa aku melalui permainan yang aku pilih. Bertanding dengan raksasa kau? Tak ada hal lah. Kerjasama Robozeta sentiasa membuahkan kemenangan. Oh, tidak. Kali ini, hanya satu atau dua pemain dari kumpulan Robozeta yang boleh masuk ke gelanggang perlawanan. Apa hal macam tu pula? Jangan haraplah kita nak main permainan mengarut kau tu. Hanya itu saja cara untuk kau kalahkan raksasa aku. Kecualilah kau nak lihat bandar Zetania diporak-perandakan oleh kuasa permainan raksasa aku. Cis, licik betul permainan Omega kali ni. Dan kalau kami menang? Kalau Robozeta menang, barulah kuasa permainan akan terbatal dan Zetania akan selamat. Tapi, jika korang kalah, Robozeta yang menjadi pemain akan aku tangkap dan akan menjadi orang bawahan aku. Macam tak adil je semua kau yang tutup kan? Masa untuk bermain sudah semakin hampir, Robozeta. Siap sedialah untuk menyertai dunia kegelapan aku. Saya pun tak pasti. Tapi nampaknya Omega akan gunakan cara yang lebih licik dari sebelum ini.
Walaupun dia dah dedahkan apa agenda dia kali ni, tapi kita tak tahu macam mana pertandingan permainan itu akan berlaku nanti. Apapun, kita perlu sentiasa bersiap sedia dan tingkatkan lagi kebolehan gerak tempur kita. Jangan risau, geng Calavera di sini juga akan tingkatkan kekuatan kami. Terima kasih Mojo kerana sudi berganding bahu bersama kami. Walaupun misi kita berbeza, tapi kita punya musuh yang sama. Kami tak akan biarkan Omega berkuasa lagi. Maklumkan kepada kami pasti akan datang membantu korang. Gembira saya lihat kerjasama kamu semua. Teringat pula zaman-zaman dahulu. Mojo, marilah ke markas. Saya boleh pulihkan kesihatan kamu. Tak apalah Mika, saya tak apa-apa. Bukankah bos kata badan bos sakit-sakit? Nampaknya keamanan di Bandar Zetania akan kembali diganggu-gugat oleh Omega dan kuncu-kuncunya. Apakah cabaran permainan yang dimaksudkan oleh Omega? Apa yang akan berlaku selepas ini? Sama-sama kita nantikan sambungannya di episod yang akan datang. Robo Zeta, go 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 go! Ditimpa ujian, namun ku tak putus asa mencari sinar harapan. Dalam kegelapan ku cari cahaya menjadi pendorong mencapai impian. Dalam kesedihan ku temui bahagia, karena ku tahu tiada yang mustahil. Bangkit semula dengan keyakinan, takkan ku toleh lagi yang lalu biar berlalu. Bangkit semula dengan azam baru, meniti hari-hari mencapai segala mimpi. Bangkit semula dengan azam baru, meniti hari-hari mencapai segala mimpi. Ku tahu tiada yang mustahil, ku terus berjuang hingga ke akhirnya. Hai kawan-kawan semua. Kawan-kawan suka bersukan atau beriadah tak? Baguslah tu. Tapi kawan-kawan tahu tak kenapa kita digalakkan untuk bersukan dan beriadah? Ya, betul tu. Bersukan dan beriadah ni membantu mengekalkan kesihatan mental dan fizikal kita. Bila badan selalu bergerak dan keluar peluh, barulah rasa sihat dan kuat. Masa lapar kita juga terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Tak adalah asyik nak main video game saja. Apa pun, mainlah sukan atau permainan yang sesuai dan mengikut kemampuan diri. Selamat beriadah semua!